Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syahrizah binti Asmawi dengan nombor matrik C22A0610. Hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Dimensi Tak Budiah dalam Puisi Tuhan Kita Begitu Dekat karya Abdul Hadi WM. Latar belakang, Abdul Hadi ialah seorang penyair terkemuka dari Indonesia yang lahir pada tahun 1946. Beliau amat dikenali dengan karya-karya puisi yang berunsurkan tasawuf dan sufisma Islam. Puisi-puisi beliau menekankan pengalaman rohani, nilai kerendahan diri serta penyerahan total seorang hamba kepada Tuhan. Sepanjang kerjaya sastranya, beliau telah menerima pelbagai anugerah berprestij seperti Anugerah Sastra Chairul Anwar dan Anugerah Seni Nasional yang membuktikan kedudukan beliau sebagai tokoh yang penting dalam dunia kesusastraan Nusantara. Puisi yang menjadi tumpuan kajian ini ialah puisi Tuhan Kita Begitu Dekat yang ditulis sekitar tahun 1976 hingga tahun 2012. Puisi ini dipilih kerana ia mengandungi nilai sofistik yang sangat mendalam yang menonjolkan unsur tak budiah iaitu penyerahan total hamba kepada Tuhan. Dalam sorotan kajian lepas, kajian ini mengambil rujukan daripada beberapa penyelidik yang terdahulu. Yang pertama ialah Al-Ma'ruf 2023 menjelaskan bahawa puisi ini syarat dengan simbolisme sofistik dan kerohanian. Manakala Zawawi 2012 juga menyatakan bahawa puisi Abdul Hadi WM banyak mengangkat tema cinta, ilahi dan zikir sebagai unsur utama. Muhammad Al-Fadhil Hasan pula menekankan bahawa penulis menggunakan teori sastra Islam dalam menghasilkan puisi yang menzahirkan kehambaan kepada Tuhan. Dalam kajian ini, saya menggunakan teori tak budiah yang diperkenalkan oleh Rahman Nafiah atau lebih dikenali sebagai Manasikana. Teori ini adalah pendekatan kesusastraan Islam yang memfokuskan kepada unsur pengabdian diri kepada Tuhan. Teori ini juga terdiri daripada 4 prinsip. Yang pertama ialah latar penulis, yang kedua ialah aspek pengisian karya, yang ketiga ialah teknik penulisan karya, dan yang akhir sekali ialah fungsi karya. Saya memilih 3 prinsip ini daripada 4 prinsip. Prinsip yang pertama ialah latar penulis. Latar belakang Abdul Hadi sebagai sarjana tasawuf dan falsafah menjadikan karyanya cerminan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Al-Ma'ruf 2023, kekuatan puisinya terletak pada gabungan nilai kerohanian Islam dan keindahan bahasa. Anugerah seperti Sea Right Award dan Anugerah Sastra Chairul Anwar membuktikan pengaruh sofistik serta ketulinan prinsip tabudiah dalam puisinya. Zawawi 2012 juga menyifatkan puisinya sebagai medium zikir dan muhasabah diri. Yang kedua ialah aspek pengisian karya. Dari sudut isi kandungan, puisi ini syarat dengan mesej penyerahan diri, cinta ilahi dan penghapusan ego. Tema utamanya juga menyentuh hubungan langsung hamba dengan Tuhan tanpa perantara, iaitu satu aspek utama dalam sufisma dan falsafah tak budiah. Contohnya, Tuhan kita begitu dekat sebagai kain dengan kapas. Aku kapas dalam kainmu. Menurut Ismail 2015, simbol seperti kain dan kapas mencerminkan konsep wahdatul wujud, iaitu ketiadaan identiti hamba di hadapan Tuhan. Dalam konteks tak budiah, hal ini menzahirkan kefahaman, kefanaan, di mana segala keakuan makhluk dilebur dalam kehendak ilahi. Contoh lain yang memperkukuh prinsip ini ialah aku arah dalam anginmu. Simbol angin dan arah menunjukkan bahawa hamba tidak mempunyai kekuatan atau nilai tanpa angin, iaitu Tuhan. Menurut Zawawi 2012, simbol sebegini adalah cara penyair menyampaikan kedekatan batiniah dengan Allah melalui metaforik yang menyerap nilai zikir. Yang terakhir ialah teknik penulisan karya. Abdul Hadi menggunakan teknik
teknik simbolisme dan bahasa puitis yang kuat untuk mencapai kesan kerohanian yang mendalam dalam puisinya. Teknik ini juga bukan sekadar ornamen estetik, tetapi mengukuhkan tema kehambaan. Contohnya simbolisme dalam bait berikut, Tuhan, kita begitu dekat. Aku arah dalam anginmu. Simbol angin dan arah ini sangat padat makna. Arah hanyalah bayangan daripada kekuatan angin yang mewakili manusia yang tidak memiliki apa-apa kecuali melalui kehendak ilahi. Yang seterusnya ialah simbolisme dan pengulangan yang digunakan oleh Abdul Hadi WM menekankan bahawa wujud manusia hanyalah alat untuk menyatakan kehendak Tuhan. Lebih jauh lagi, penggunaan metafora unsur alam seperti api dan panas, kain dan kapas, angin dan arah menghadirkan keakraban antara manusia dan Tuhan yang tidak dapat dipisahkan. Ini selari dengan ajaran tasawuf bahawa alam adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan. Kesimpulannya, sebagai rumusan, puisi Tuhan, Kita Begitu Dekat oleh Abdul Hadi menggambarkan dengan sangat jelas prinsip ta'budiyah, iaitu penyerahan mutlak hamba kepada Tuhan dengan menggabungkan simbolisme alam, bahasa yang indah dan tema tasawuf yang mendalam. Beliau berjaya menghasilkan sebuah karya yang bukan hanya bersifat sastra, tetapi juga sebagai refleksi rohani dan renungan spiritual yang menyentuh jiwa. Sekian sahaja pembentangan saya. Terima kasih.